143 km sejam. Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nick Raizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, sebelum ni saya dah buat 2 video dah pasal Aveta Vanguard 250 SE ni. First kali adalah video review, yang kedua adalah video test ride. Jadi kepada apa semua yang mana yang belum tengok lagi video-video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. So dalam episode kali ni kita akan cuba untuk test kecerahan lampu motor ni, dan lalang tu kita akan cuba sekali untuk test top speed motor ni. Alright, motor ni dia menggunakan sistem keyless. Okay, ni dia punya remote lah. Jadi macam biasa, hampa kena pastikan remote ni ada dekat dengan motor, baru dia boleh detect, baru boleh start lah. Okay, tersimpan balik. Cara nak start dia, hampa tekan button keyless ni sekali. Okay, pusing ke kanan satu step. Okay, switch indicator light akan menyala, panel meter pun akan menyala. Alright, panel meter dia kita boleh adjust tau, dia punya brightness. Hampa tekan bawah ni. Nampak ni paling gelap lah. Lepas tu hampa tekan lagi 1, 2, 3, 4. Kali kelima dia akan gelap balik. Kalau untuk malam-malam, biar macam ni baru nampak lagi jelas lah kan. Okay, so dia punya lampu dia tak menyala lagi. Bila kita start engine lagi, baru dia akan menyala lah. Lampu dia fully LED. Lampu depan, lampu signal depan, lampu belakang, lampu signal belakang, semua fully LED. Jadi kalau nak tahu terang ke tak terang, jom kita pergi test tengok. Let's go. Okay, so macam ni lah kecerahan lampu low beam dia. Nampak terang juga. Okay, nampak lampu dia agak terang. Tak apa, kita layan dulu. Layan dulu dengan lampu low beam. Alright, lampu low beam dia first kali untuk dari segi dia punya kecerahan ataupun dia punya keterangan dia tu memang terang lah. Okay, memang cerah, especially di bahagian tengah ni lah. Memang jelas kita boleh nampak dia punya cahaya tu. Okay, memang nice. Coverage area dia pun agak wide tau. Dia macam V-shape sikit. Makin jauh ke depan, makin wide lah dia punya coverage area tu. Dan suluhan dia tu pun agak jauh ke depan juga. Cumanya di bahagian sini sampai sini dia terang lah. Lagi ke depan tu dia dah mula malap-malap sikit. Tapi overall untuk dia punya lampu low beam kira nice dah ni. Terang, coverage area pun wide, suluhan dia tu pun agak jauh ke depan lah. Okay, sekali kat depan tu kita try test dia punya high beam lah. Kita tengok high beam dia padu ke tak padu. Okay, ni lampu low beam, ni high beam. Lagi sekali low beam, high beam. Okey, dalam video ni kan saya tak pasti apa boleh nampak dengan jelas ke tak. Tapi kalau contoh saya buka, ni low beam, kalau saya buka high beam, dia support di bahagian tengah dan suluhan dia tu pun dia macam petak tau, dia punya lampu tu. So high beam dia memang lebih dia support di bahagian tengah. Lampu dia memang terang lah. Cumanya dia memang fokus untuk straight line ni saja. Lampu dia lebih jauh dan lebih tinggi ke depan lah. Tapi dari segi coverage area tu okey lah, just nice lah. Dia support di bahagian tengah ni macam petak ni kan. Okay, dan lampu low beam pun masih menyala lagi untuk support. So kalau hampa ride sambil buka high beam, memang terang lah. Kalau untuk naik bukit ke apa kan, lampu high beam dia function sebab dia agak tinggi jugalah. Okay guys, sekarang ni saya berada di atas jambatan kedua Pulau Pinang. So kita akan cuba untuk test top speed motor ni. Video kali ni lain sikit sebab selalunya kalau untuk motor-motor yang 250cc ke bawah, saya akan test dekat jambatan pertama Pulau Pinang tau. Cumanya sebab sekarang ni musim cuti sekolah kan, Raya Haji pun nak dekat dah. So ramailah pelancong yang datang bercuti kat Pulau Pinang ni. Dan senang cerita jambatan first tu dia crowded sikit lah. That's why lah saya terpaksa test dekat jambatan kedua Pulau Pinang. Sini dia macam clear sikit, lengang sikit, jadi lagi safety lah. Okay, macam biasa sebelum saya mula saya akan pesan sikit lah.
top speed untuk sesebuah motor ni dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya adalah first kali berat badan rider, lepas tu keadaan jalan dan juga keadaan cuaca. Setiap situasi yang berbeza akan menghasilkan result ataupun top speed yang berbeza lah. Tujuan saya buat video ni hanyalah sekadar info saja, okey. Bukan nak race, bukan nak lumba, bukan nak lawan siapa dapat top speed paling tinggi. Hanyalah sekadar info saja. Saya nak cuba untuk test performance engine motor ni. Jadi kita relax, kita santai, kita chill je, alright. Apa-apa pun jangan sesekali tiru aksi ni. Okey, saya tak sabar ni untuk visor dulu. Shine line sikit. Okey, line clear. View pun okey. Alright, jom kita test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pickup dia not bad juga. Cumanya dia punya vibration terasa agak ketara juga. Sekarang ni 143 143 km sejam. Ada cut off lah geng. Untuk berat badan saya ni boleh tekan 147 ya. Lepas tu dia dah stay ya. Okey, 147 km sejam nampaknya. Itu dia guys. So macam apa boleh nampak dalam video tadi, top speed paling tinggi yang saya berjaya dapat dengan motor Aviator Vanguard 250 SE ni, paling tinggi tadi adalah 147 km sejam pedometer dan juga 139 km sejam GPS. Top speed dia not bad. Okey, boleh tahan padu juga. Dia orang kata bukan biasa-biasa juga. So bagi saya dari segi performance engine tak ada masalah lah. Okey, memang cukup laju lah untuk skuter 250cc. So tak ada masalah. Cumanya satu je lah, bila speed dia sampai 140 km sejam dan ke atas, dia punya gegaran tu, vibration dia tu terasa agak ketara jugalah. Yang tu je lah. Tapi overall still ok lagi. Tak ada lah macam teruk sangat sampai mengganggu kita punya handling ke apa kan. Tak ada lah. Cuma bila kita bawa tu kita boleh rasa lah dia punya vibration tu. Dari segi kecerahan lampu pula memang tak ada masalah. Okay, lampu dia cukup terang. Okay, low beam memang tak ada masalah langsung. Memang terang. Coverage area pun wide. Suluhan pun boleh tahan jauh. Dan high beam dia terang, jauh dan tinggi. Cumanya dia memang fokus di bahagian tengah lah. Tapi macam saya cakap tadi, dia punya lampu ni saling melengkapi. Bila hampa on dia punya high beam, low beam masih menyala. So low beam akan support lah dia punya wide area tu, coverage area yang wide tu. Dan high beam akan support di bahagian tengah. So kalau hampa ride kat kawasan bukit ke apa, buka high beam, memang puas hati lah. Ok, untuk memudahkan hampa, saya akan straight to the point lah. Ok, dengan bermodalkan 16,000 lebih, dengan bermodalkan bawah 17k, apa yang hampa akan dapat adalah first kali hampa akan dapat sebuah skuter 250cc dengan enjin yang agak laju kan. Dia bukan biasa-biasa juga, sebab average top speed untuk skuter 250 ni sebenarnya dalam 140, 145 macam tu tau. Tapi ni dapat 147, so kira lebih sikit lah kan. Dan dia punya GPS pun ok lah. Dia punya ralat tu tak adalah jauh sangat, 147 dengan 139 8 kan, beza 8 kmj je. So ok lah, bawah 10 tu kira meter dia boleh dikatakan agak accurate lah juga kan. Dia bukan meter berat, dia bukan meter ringan, bukan meter tipu lah, meter dia berat juga. So nice lah. Ok, then dari segi jajan, dari segi jajan memang tak payah cakap lah kan, memang banyak lah. First kali kita boleh tengok dia keyless. Ok, keyless. Lepas tu panel meter dia bagi TFT LCD full color
7 inci pula tu, memang besar, cantik, clear pula tu, memang nice lah. Lepas tu siap boleh screen mirroring lagi kan. Lepas tu ada dashcam lagi yang boleh tengok, download apa semua kan. Then ada apa lagi, ada USB charging port, dual channel ABS, traction control pun ada. Lepas tu dia punya kompartmen pun okey, ada dua kan. Sangat gelap dah. Okey, kompartmen kiri kanan ada. Lepas tu fuel tank dia biasalah, fuel tank dia 13 liter, lebih kurang lah macam skuter 250cc yang lain juga. Okey, jadi bagi saya lah, motor ni dengan harga 16,000 lebih tu memang berbaloi lah. Okey, memang sangat berbaloi sebab dia bagi banyak tau. Cumanya satu je lah, hampa okey, hampa kena orang kata apa? Hampa kena berfikir secara rasional lah. Sebab harga dia 16,000 lebih kan. So dia dah bagi macam-macam kat hampa. Jadi hampa janganlah apa orang kata? Hampa janganlah expect lebih-lebih pula. Janganlah beyond the expectation pula. Takut lagi macam, yalah, dengan harga yang macam tu hampa expect okey, build quality memang solid kan, memang nampak premium lah apa semua kan. So hampa dia macam dia ada pros and cons lah. Dari segi build material dia, bukan kata dia cikai-cikai ke apa, tak ada. Dia okey tu okey. Cumanya orang kata dia punya plastik tu of course lah kan. Ada sebab lah. Sebab apa, motor, sesetengah motor ni harga dia mahal, sesetengah motor ni harga dia murah sikit. Jadi macam Aveta ni, Vanguard 250 SE ni, dia bagi tengah-tengah. Dari segi jajan apa semua memang dia tak berkira kan, dia bagi kau-kau punya. Cuma yang mana yang dia beli save cost tu, dia save cost lah sikit. Tapi apa-apa pun, sekurang-kurangnya dia punya contoh windshield dia kan masih adjustable. Cumanya apa kena adjust naik turun tu secara manual lah. Tapi overall okey lah. Dia punya build material pun tak ada lah macam cikai-cikai. Kira just nice lah. Just nice. So bagi saya, dengan harga yang dia bagi ni memang sangat berbaloi lah. Tapi apa-apa pun, motor ni kalau hampa guna untuk layan light off-road kan, memang shock lah. Sebab dia punya ground clearance tu tinggi tau, 160mm. Jadi contohlah hampa lalu dekat apa, sungai ke apa kan, jalan yang batu-batu ke apa, tak ada lah duk sagat bahagian bawah tu. Jadi sesuai lah. Cumanya kalau hampa memang minat jalan-jalan yang off-road tu, tayar kena tukar tayar, sebab tayar dia bagi timsan depan belakang. So kalau hampa betul-betul minat off-road, better hampa pakai tayar dadu tu lah kan, tayar kotak-kotak tu. Lebih sesuai lah dengan off-road. Okey, rasanya tu je lah kot apa yang saya boleh komen pasal motor ni. Jadi kalau hampa ada sebarang pendapat, hampa boleh share di ruangan komen. Okey guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.